Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada hari ini. Kita akan mulakan sesi kita pada hari ini pada pukul 10.10 minit. Kita tunggu dulu semua hadir, semua masuk. Kita bagi ruang pada partisipan untuk hadir dalam sesi kali ini sebelum kita mulakan sesi kita pada pukul 10.10. Terima kasih.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Refresher Series with Collaborative Group CGAI, iaitu Collaborative Group Artificial Intelligence. Okay. So kalau partisipan semua boleh sedia maklum, okay, nanti di akhir Refresher Series ni kita akan ada pautan kehadiran dan pautan maklum balas. Ada dua. Nanti saya akan kongsikan pada 10 minit terakhir nantilah, selepas kita habiskan sesi Refresher Series ini. Okay, so saya nak terus kepada memperkenalkan tokoh akademik kita pada hari ini, iaitu Dr. Aziza Muhammad Ali. Beliau berkhidmat di KPPIM, College Pengajian Pengkomputeran dan Matematik, dan kebanyakan kepakaran beliau adalah di dalam sistem maklumat, okay, ataupun AI lah. Okay. Untuk tidak membuang masa, saya beri ruang kepada Dr. Aziza untuk meneruskan sesi Refresher Series ini. Okey, sila Dr. Aziza. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum and selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam UiTM di hatiku. Okey, terima kasih Dr. Razif. Untuk hari ini kita ada refresher series daripada CIDL. Untuk hari ini adalah grup kami Artificial Intelligence akan memberi sedikit kita kata brief about apa yang kita buat on CGAI. Saya rasa semalam semasa sesi pembukaan refresher series Dr. Zainuddin ada berikan sedikit pengenalan refresher series ni apa, dan dia banyak memberi contoh-contoh berkenaan dengan AI. Okay, saya pun jadi risau sebenarnya semua benda nak dikaitkan dengan AI. So hari ini kita akan bagi sedikit briefing, sedikit taklimat on apa CGAI akan buat dan telah buat sepanjang CG kumpulan kolaboratif ini ditubuhkan. Okay, sebelum itu saya akan perkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Seperti kita dah maklum tadi, kita punya moderator Dr. Muhammad Razif. Kemudian kita ada Dr. Sharifah Lila, Dr. Sofi Anita, saya sendiri, Puan Siti Nur Kamalia, teknologis Noziatul Hamimah, dan juga Dr. Syuzdina Abdul Rahman. Okey, kami semua adalah daripada Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik di Shah Alam. Memang bidang kami adalah berkaitan dengan Artificial Intelligence ataupun kita panggil kecerdasan buatan. Okey. Okey, apakah tujuan penubuhan CGAI ini? Sebenarnya bila Dr. Zainuddin mohon saya untuk menjadi fellow di CG, saya pun tak pasti apa yang kita perlu buat dalam CG ni. Tapi sebenarnya tujuan universiti menubuhkan salah satu CGAI di bawah CIDL adalah untuk kita, pertama sekali kita nak sokong usaha kerajaan bagi menerapkan AI dalam bidang pendidikan. Inisiatif kerajaan bukan saja bagi tahu AI tu apa, dia tubuhkan satu fakulti AI di UTM, menunjukkan betapa kerajaan mementingkan teknologi AI ini diguna pakai dalam bidang pendidikan. Jadi daripada kesinambungan tu, kita di UiTM juga kita tubuhkan collaborative group AI untuk bantu dalam menyokong usaha kerajaan ini. Selain daripada itu, kita nak galakkan penggunaan teknologi AI dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Seperti kita tahu, CIDL di bawah pejabat akademik,
high level akademik. So kita nak kaitkan ni semua berkenaan AI dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya di UiTM. Selain daripada itu, kita akan bekerjasama rapat dengan pensyarah, dengan pelajar UiTM untuk menggalakkan semua warga UiTM menggunakan AI secara berkesan. Dan juga kita kena pastikan kita guna secara beretika dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebab AI ni terlalu mudah, orang nampak terlalu mudah sekarang sebab banyak tools perisian yang diberikan secara percuma dan semua orang boleh akses, semua orang boleh guna, tapi kita kena tahu etika penggunaannya. Contohnya sebagai seorang pensyarah, semua risau bila kita bagi assignment berbentuk essay. Kebanyakan pensyarah mungkin akan rasa stres sebab jawapan essay yang diberikan kebanyakannya memang menggunakan AI. Dan kita rasa macam kita nak stop kan. Siapa yang guna AI je kita tak bagi markah kan. Tapi kita tak boleh buat macam tu. Sebab walau macam mana pun diorang tetap ada akses tu dan kita kena ajar pelajar kita untuk gunakan AI secara beretika. Okay. Jadi memang semua orang akan guna, tapi bila kita tak tahu etika, itu yang ada assignment yang dihantar, ada siap dekat atas header tu bagi tahu ataupun dekat bawah tu ada generator tu ada juga yang dia tidak delete apa-apa yang di-generate daripada AI tu. So kita tahu benda tu kadang-kadang copy paste dan di-copy semua benda. Okay, dan sebenarnya bila kita guna AI, bila kita guna cara beretika, kita kena pastikan dokumen yang kita copy tu ayat dia betul kita kena baca balik, kita kena paraphrase. Okay, dan kita kena pastikan adakah dia refer kepada sumber yang betul. Jadi etika tu sangat penting untuk kita pastikan bukan saja pensyarah tapi pelajar juga kena tahu etika tu. Bila pelajar ni dia yelah, bila benda dah hype, AI ni dah hype, semua orang guna tapi tak ada siapa kawal. Okay, dekat universiti, dekat UiTM kita ada perkeliling tapi yang very general untuk penggunaan AI ni. Belum ada yang detail, contohnya AI boleh dikenal pasti dalam software Turnitin. Kalau kita guna software Turnitin tu kan untuk tengok sama ada plagiarism ke tak ada, AI punya generated dokumen pun kita boleh dapat daripada software tu. Tapi berapa persen yang kita benarkan kepada pelajar kita, itu belum ditetapkan lagi dalam UiTM. Okay, inilah antara tujuan penubuhan kumpulan kolaborasi AI ini. Okey. Kemudian okey, kita tengok fokus utama. Apa fokus utama kumpulan ini? Sebenarnya kita di CGAI bersama dengan tim saya, kita cuba untuk memberikan latihan berkenaan dengan AI yang bersesuaian dan menggalakkan penggunaan AI secara praktikal dalam persekitaran pengajaran dan pembelajaran di UiTM. Kita nak pastikan semua warga UiTM tahu menggunakan AI sebab AI ni contoh perisian ni terlalu banyak. Dan kita boleh, mungkin ada orang dia tahu satu je ChatGPT sahaja, dia tahu Gemini saja kan. Dia ada banyak macam-macam tools ataupun perisian yang ditawarkan, aplikasi yang ditawarkan secara percuma, dan bagaimana kita nak guna AI ni untuk bantu kita punya pengajaran dan pembelajaran. Itu fokus utama kita. Memang semua fokus kita relate pada pengajaran dan pembelajaran di UiTM. Okey, apa yang kami boleh tawarkan?
First, yang pertama, kami telah melakukan webinar series dan kami akan tambah lagi webinar series yang banyak untuk kita kongsi bersama dengan warga. Semua webinar series berkaitan dengan AI. Jadi saya juga tawarkan kepada mana-mana warga yang rasa dia ada kepakaran ataupun ada sedikit ilmu berkenaan AI yang dia mahu share, boleh hubungi saya dan kita boleh buat satu webinar berkaitan dengan AI yang mana boleh membantu pengajaran dan pembelajaran. Saya jemput beberapa siapa-siapa sahaja warga sekiranya berminat untuk share, untuk kongsi apa sahaja yang mereka tahu berkenaan AI, boleh hubungi saya dan kita buat satu webinar kepada warga UiTM. Jadi apa yang kita tahu, kita share kepada ramai orang dan banyak orang boleh bermanfaat daripada webinar series ni. Selain daripada itu, kami juga boleh memberikan motivasi untuk menggunakan AI sebab saya takut ada pensyarah yang rasa kita tak perlu guna AI. AI ni menjadikan student tak belajar. Kita tak nak pelajar-pelajar kita tak belajar kan. Jadi kita boleh bagikan motivasi berkenaan kenapa kita perlu guna AI dan bila kita tahu kenapa kita guna AI, pelajar kita pun tahu kenapa kita guna AI dan kita pun tahu bagaimana kita guna AI secara beretika. Selain daripada itu, kami juga menawarkan untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran dan juga pembelajaran yang menggunakan aplikasi AI. Ada banyak aplikasi AI. ChatGPT sahaja sebenarnya boleh buat macam-macam. Baru-baru ni kita ada sharing on lesson plan. Macam mana nak buat lesson plan menggunakan ChatGPT. Sangat menarik. Okay, memang sangat membantu warga dan dia mempercepatkan masa lah untuk kita siapkan sesuatu kerja kita. Okay, dan selain daripada itu kita juga tawarkan kesedaran. Yang ini sangat penting, awareness bagaimana kita nak menggunakan AI secara beretika. Ini sangat penting. Sebab tadi saya dah cakap kalau kita tak tahu guna secara beretika, nanti kita copy paste, kita tak tahu apa yang kita belajar, apa yang kita hantar, apa yang kita buat. Okay, so ini ethics dalam AI ni isu yang paling banyak dibincangkan. Adakah kita perlu percaya dengan AI ataupun adakah kita boleh guna AI tapi kita tak percaya pun source dia, ataupun AI ni sebenarnya tipu sahaja, dia generate je, dia banyak hallucination, ataupun sebenarnya AI sangat bagus. AI sangat pandai daripada saya. Itu kita kena tahulah. Itu ethics dalam AI. Itu kita juga akan buat program kesedaran itu. Okay, ini apa yang kami boleh tawarkan. So kebanyakannya apa yang kami motivasi, bahan pengajaran, kesedaran semua akan dibuat dalam siri webinar. Kita akan share secara online kepada warga UiTM. Okey, ini antara perisian-perisian yang boleh digunakan lah. Okey, kalau kita ada warga UiTM yang nak tahu macam mana nak buat program, kita boleh buat AI menggunakan Python. Python adalah programming language yang paling banyak digunakan untuk membangunkan aplikasi-aplikasi AI. Lepas tu kita boleh guna Jupyter Notebook untuk run Python ataupun kita run dalam Google Colabs. Okay, Google Colabs secara cloud, and then gunakan library TensorFlow untuk buat machine learning. Kalau kita ada data, kita nak buat aplikasi yang kita sendiri ada untuk yang AI kita sendiri, kita kena buat program macam ni lah. Gunakan TensorFlow ataupun kita nak buat predictive analytics, boleh gunakan data mining tool seperti Orange, RapidMiner, Weka. Ini kita memang ada khusus-khusus yang kita boleh tawarkan kepada warga. Kalau ada yang berminat, dan kebanyakannya kalau menggunakan perisian AI ini, dia lebih relate kepada research lah. Tapi kalau kita macam kita rasa kita ada data yang banyak, setiap kali semester kita kumpul data berkenaan dengan student kita kan, dan kita nak tahu dalam masa 5 tahun akan datang ada macam mana prestasi student, kita boleh gunakan software-software ni, dan kami boleh
bantu untuk berikan latihan penggunaan software ni, dan mungkin perlu jadi research dan kita boleh come up dengan finding dalam teaching and learning menggunakan AI tools ni. Okay. Selain daripada tu, kita ada Gen AI. Gen AI ni sebenarnya berbeza dengan traditional AI. Traditional AI tadi itulah kita kena programkan. Tapi Gen AI paling bagus, paling mudah, kita guna sahaja. Sekarang ni dah ada banyak sangat dah. Ini antara yang saya letakkan di sini, antara yang ada. Tapi sebenarnya ada banyak lagi generative AI yang ditawarkan. Ada yang sampai baru-baru ni ada satu universiti, Stanford University ada bagi link untuk kita buat paper. Kita perlu masukkan method kita, result kita, dan dia akan generatekan kita punya introduction, kita punya literature review dan kita punya conclusion. Siap satu paper dalam masa 5 minit macam tu, ada siap satu paper. Kalau kita rasa nak tulis paper pun tak tahu kan, ada generative AI yang bantu. Dan ada pelajar kami juga yang buat satu generative AI macam tu untuk bantu buat proposal. Itu kita akan share later, dia menggunakan generative AI juga. Okay. Ini yang ditawarkan untuk keperluan, contohnya keperluan umum memang biasa kita akan gunakan ChatGPT. Kalau tengok gambar macam ni kan, ni OpenAI ni. OpenAI dia offer ChatGPT. Sekarang ni ada version yang yang kita boleh upload dokumen, tapi dia bagi yang free, dia cuma bagi boleh kita upload sampai 3 sahaja. Tapi kalau kita rasa dia sangat membantu, contohnya last berapa minggu awal semester hari tu kita tengok perkongsian dalam untuk membangunkan lesson plan. So dalam tu dia ada tunjukkan bagaimana kita create kita punya GPT sendiri, dan kita boleh gunakan GPT tu, kita boleh share dengan orang macam mana nak buat lesson plan. Memang sangat bagus, tapi ada version-version yang kita perlu bayar lah. Tapi untuk pengguna sahaja tak ada masalah. Memang boleh guna ChatGPT. Dan ChatGPT kalau ikutkan daripada beberapa orang yang saya jumpa, dan memang banyak menggunakan ChatGPT dan cuba membandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain seperti Gemini, Qwen, DeepSeek. Sebenarnya last kali memang ChatGPT lah menang. Cuma kalau kita nak buat generative AI sendiri menggunakan OpenAI tu, dia punya cost tu terlalu tinggi. Kita boleh buat local, tapi adalah cara dia. Tapi kalau kita compare, memang hari tu China keluarkan DeepSeek tu memang sangat bagus. OpenAI pun ada juga dia punya deep research yang sangat canggih. Deep research boleh buat research dalam betul-betul deep dan boleh keluarkan paper yang macam satu thesis. Itu saya pun dah tengok dah. Dia akan generate dalam masa beberapa minit, keluarkan satu artikel. Takut jugalah kan. Tapi kita boleh verify balik. Bila dia generate, kita boleh verify balik dengan sources yang diberikan. Kalau kita guna ChatGPT biasa ni, mungkin dia keluarkan output, dia keluarkan reference, tapi dia create sendiri, bukan satu reference yang betul, yang valid kan. Tapi kalau kita gunakan version yang kita bayar tu, dia akan berikan reference yang betul. Okay, so kita kena, itulah AI kalau kita guna, kita tak boleh guna sahaja. Kita kena verify, kita kena baca, kita kena tengok balik apa hasil yang dikeluarkan, sama ada dia sesuai ataupun tak sesuai dengan kita. Okay, selain itu teks. Untuk teks, untuk pensyarah memang banyak bantulah. Untuk research sebenarnya, research sangat membantu kita warga UiTM. Contohnya kalau kita tak biasa, kita tak semua orang biasa buat research. Bila buat masters kan, sebelum kita kerja, belajar, buat masters, buat PhD, kita buat research kan. Tapi mungkin bila kita dah mengajar kan, kita punya kerja kita adalah mengajar, dan bila kita mengajar mungkin ada tempat-tempat yang mengajar terlalu banyak, kita tak sempat untuk buat research. Nak buat proposal pun susah, dan kita apply grant tak dapat-dapat kan. Jadi sebenarnya
grant acquisition, nak buat publication, AI ni sangat membantu. Contohnya kalau kita nak buat structure, kita nak tunjukkan structure framework of kita punya kerja. Kita dah buat method, dah tulis semua kan. Macam mana kita nak tunjuk dalam bentuk structure? Kita boleh guna napkin. Ataupun kita nak create satu website ataupun satu modul, boleh guna Notion AI. Notion sangat menarik. Dan kalau kita nak create gambar tu semua, biasalah ChatGPT pun boleh create, tapi dia ada limit. Unless kita beli yang premium. DALL-E boleh, Midjourney boleh create. Ada banyak lagi software application lain yang boleh create. Kita nak buat video, lagu AI. Siapa dah pernah dengar lagu AI? Lagu AI saya rasa sedap, sangat sedap apa yang dihasilkan. Okay, you boleh try, semua orang warga boleh try. Minta ChatGPT buatkan satu lirik dan lirik tu masuk dalam Suno, dia boleh nyanyikan untuk kita. Kita boleh pilih lagu yang macam mana kita nak buat. Okay, dah artis dah kalah dah sekarang ni. Okay, dah ada AI yang boleh menyanyikan untuk kita. Itu kelebihan AI, dia boleh generate sampai ke situ. Okay, mungkin ada yang rasa takut, tapi jangan takut. Yang last sekali sebenarnya manusia lebih pandai daripada semua AI ni. Okay, ini contoh-contoh Gen AI. Kalau kita nak buat research tu boleh guna Synthesia, SciSpace, Perplexity sangat bagus. Dia membantu kita untuk, yang ini memang sesuai untuk research. Kalau kita guna ChatGPT biasa, dia tak berapa sesuai. Dia sesuai untuk general saja. Tapi kalau nak buat untuk research, bolehlah guna SciSpace. Dia akan bantu kita cari reference yang recent. Jadi sangat baguslah. Saya rasa kalau orang sekarang ni buat PhD senang dah. Tak macam zaman saya dulu. Okay, memang sangat mudah. Okay, ini antara perisian Gen AI. Seterusnya, okay, ini webinar yang kita dah buat. Okay, webinar series yang kita dah buat. First, Embracing AI for Enhanced Learning. Yang ni kita ada tunjuk macam mana kita menggunakan AI. Ada tools yang kita guna untuk bantu teaching and learning. And then webinar on exploring generative AI for FYP project. Boleh ni boleh scan untuk tengok recording webinar series ni. Kalau yang generative AI for FYP ni kita bagi kepada pelajar, tapi kalau ada warga join pun tak ada masalah, dan dia memang membantu untuk research. Untuk pelajar FYP lah, macam mana dia nak tulis, nak bantu untuk tulis, macam mana nak make sure tak buat plagiarism, semualah dia ajar dalam webinar. Jadi kita ada recording yang boleh tengok semula lah. Siapa-siapa yang tertinggal masih boleh tengok apa yang dikongsi oleh dua penceramah ni. Selain daripada tu, ada satu company kita ada buat dengan Pixlr. Pixlr merupakan company yang offer AI tools untuk image, video, dan juga dia ada buat presentation guna dia punya sendiri punya software. Malaysian punya, maksudnya dia local punya software, local punya perisian. Okay, ini Pixlr kita dah sign MOU dan dia berikan akses kepada semua warga UiTM secara percuma. Okay, kita boleh gunakan kita punya email UiTM dan kita boleh masuk kepada Pixlr dan boleh guna banyak. Dia pun ada generative AI juga, tapi cuma generative AI tu dia cost. Dia akan bagi kita free token dan boleh guna juga untuk generate. Okay, selain daripada itu kita boleh guna yang dalam tu untuk edit gambar, tapi dia menggunakan AI. Sangat menarik perkongsian daripada Mr. Ian sebenarnya. Selain daripada tu, yang awal semester hari tu kita ada buat menggunakan ChatGPT untuk tukar course syllabus kepada lesson plan. Yang ini sangat menarik. Dia buat lesson plan, dikaitkan pula dengan modul adab. Kita memang sebenarnya nak kena ikutkan apa inisiatif UiTM. UiTM kita ada CG adab. Dia punya modul tu kita create, kita minta ChatGPT buatkan relate pada adab. Lesson plan kita dah ada adab dah ada modul adab. Sangat menarik dan boleh cuba scan
untuk dapatkan recording berkenaan webinar-webinar ini. Okay, dan akan datang dalam minggu ni kita akan ada satu lagi webinar series. Minggu ni visual storytelling with AI. 7 practical ways to use AI generated image in teaching and learning. Ini dia akan ajar macam mana kita nak buat visual. Visual maksudnya presentation kita tu tak adalah teks saja kan. Presentation kita akan ada image. Image tu generated by AI dan daripada image tu dia akan bantu kita untuk hasilkan bahan pengajaran yang sangat menarik seperti storytelling. Okay, so webinar ini akan dikongsi oleh Puan Siti Hajar daripada pensyarah kanan daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media daripada UiTM Melaka. Dia juga banyak pengalaman memberikan webinar berkaitan dengan AI, Gen AI ni. Okay. So kalau siapa yang berkesempatan ada ke lapangan, tak ada kelas, saya jemputlah untuk join pada 24 hari bulan ini 10 pagi sampai 12 tengah hari. Menurut Puan Hajar dia akan buat sesi hands on. So, kita boleh buat sama-sama dengan Puan Hajar untuk hasilkan kita punya bahan pengajaran. Okay, ini minggu ni. Dan kita akan ada next. Nanti kita akan bagi tahulah. Okay, so kita akan, saya rasa CIDL akan email hari ini untuk makluman awal berkenaan dengan program ni dan kita akan bagi share link semualah. Saya tak ada lagi semalam. So hari ni saya tak bagilah link dekat sini dan kita akan share di email warga UiTM. Okay, ini perancangan collaborative group AI. Ya, ini perancangan utama sebenarnya. Dia rancang untuk kami daripada CGAI ni keluarkan modul penggunaan AI. Modul ni kami dah ada. Kami dah hasilkan first draft dan kami dalam proses untuk editing. Tengok untuk edit konten-konten yang kami telah buat. So apa konten dalam modul ni? Modul ni kita harap dapat bantu warga lah selepas ni. Okay, kita bagi pengenalan berkenaan AI. Orang tahu sebut AI sebenarnya apa yang dia faham AI ni. Ada orang dia faham dia guna ChatGPT, dia dah kata dah dia pandai AI. Adakah itu AI? Generative AI tu dah pandai AI ke? Tak ke? Okay. So apa AI yang sebenarnya? Pengenalan kepada AI ni kita akan masukkan dalam modul comparison tentang traditional AI dengan modern AI. Sebenarnya AI ni dah ada lama dah. AI ni dah diperkenalkan sejak tahun 1950. Tapi baru sekarang orang 1950 berapa puluh tahun baru sekarang kita nak tahu orang baru boleh guna AI ni. Dulu zaman-zaman dulu tu saya kena buat AI tu. Kena buat aplikasi tu. Sekarang ni kita dah boleh guna. Okay, so apa itu generative AI? Ini yang sangat banyak yang kita guna sekarang adalah generative AI. Dia sangat amazing, boleh bantu kita macam-macam. Tapi ada orang memang itulah bila terlampau mudah sangat tu dia test macam-macam kan, benda yang pelik-pelik pun ada. Itulah kita kena tahu etika tu And then macam mana kita nak buat prompt engineering, generative AI sangat berkait dengan prompt engineering. So bila berkait dengan prompt engineering, kita kena tahu macam mana kita nak buat prompt yang betul, yang tepat supaya dapat apa yang kita nak. Dia boleh keluar aje apa-apa yang kita prompt. Tapi kalau kita prompt secara betul dan tepat, itu memang akan keluar yang betul-betul berkualiti lah hasilnya. Kalau kita sekadar bagi tahu apa, dia memang akan keluar juga. Cuma dia tak berapa tepat. Generative AI banyak hallucination. Kita kena kurangkan hallucination dalam generative AI ni. Dan last sekali tu etika lah. Sekali lagi saya sebut etika sebab etika sangat penting. Takut tak tahu nak guna tak, main guna tak erti etika tu, tak boleh. Kita pun marah jadi bila kita tengok assignment student yang copy paste tu kita marah kan. Tapi etika ni kita kena cuba ikut dan kita kena praktiskan, kita kena educate, kita kena ajar student kita. Supaya kalau guna AI, kena guna macam ni. Tak perlu main copy paste sahaja. Okay, ada cara dia.
Okay, ini kita akan share 4 topik ni dalam modul penggunaan AI. So kita harap modul ni dapat dikeluarkan dalam tahun ni dan kita boleh share kepada warga. Dan selepas modul ni dikeluarkan, kami akan ada training lah untuk guna modul ni, dan kita akan bagi kita akan share lah apa yang ada dalam konten dalam modul ni. Okay, itu perancangannya. Selain daripada itu, dari segi hands on, practical, kita akan buat di makmal di KPPM. Kami fakulti komputer kan, kita ada banyak makmal komputer. So kita akan buat training. Satu, Pixlr ada offer untuk buat training. So Pixlr akan datang dan bantu kita menggunakan Pixlr punya application, Pixlr punya web, dan kita akan ada hands on training one to one, training in the lab. Okay, dia akan bantulah. Ini kita akan buat nanti dan kita akan wawarkan kepada warga. And then kalau ada yang berminat nak buat program, boleh belajar Python, ataupun saya cuba tambah, kalau ada yang minat untuk buat research and analytics, kita boleh guna Orange tadi, boleh guna Weka, boleh guna RapidMiner untuk buat apa-apa analisis berkenaan data kita. Data kita, kalau kita ada banyak data, kita boleh buat prediction, kita buat classification, macam-macam kita boleh buat. Kalau kita nak belajar yang tu, mungkin kita boleh ajar itu untuk software. Kalau kita nak buat program sendiri, guna Python. Python pun mudah. Bahasa pengatur caraan yang mudah adalah Python. Dia sama seperti English language. Cuma kita ada kontek-kontek yang kita perlu faham lah, library apa yang kita nak guna, syntax macam mana. Okay, ini Python kita akan share. Kalau ada yang berminat, boleh majukan kepada kami. Dan juga AI, Gen AI. Gen AI ni kita tak boleh tunjuk semua. Mungkin kita boleh kata Gen AI untuk teks sahaja, Gen AI untuk image, Gen AI untuk video, okay, untuk audio. Mungkin kita akan buat ikut media apa yang kita minat. Okay, ini kita akan perancangan kami akan datang selain daripada webinar series. Kita akan ada sesi hands on. Okay. Saya rasa itu sahaja berkenaan dengan CGAI yang kami telah buat dan yang akan kami buat untuk kita kongsi bersama warga UiTM. Jadi saya sharekan QR code ni. Saya minta warga bantu saya apa maklum balas yang anda boleh berikan kepada kami. Saya tanya ada sikit soalan dalam Google Form ni. Boleh minta share Google maklum balas anda terhadap CG kami. First, saya nak tahu juga apa training yang diperlukan, okay, ataupun webinar apa yang warga minat untuk kami share. Gen AI yang biasa anda guna apa, dan juga soalan yang ketiga, satu lagi ingat saya, tapi ada 3 soalan sahaja. Okay, so selepas tu mungkin sekiranya ada soalan bolehlah, kalau nak tanya saya serahkan kepada Dr. Aziz kot. Sekiranya kalau ada soalan berkenaan dengan CG kami. Okey, terima kasih Dr. Aziza di atas penerangan refresher untuk collaborative group AI. Okey, kita tengok Dr. Aziza dah ada terangkan tentang aktiviti-aktiviti yang kita telah buat sepanjang tahun 2024 dan sebahagiannya 2025, dan kita akan ada siri yang akan datang ni yang Dr. Aziza ada kongsikan tadi, okay? Siri hands on. Okay, so Prof. Madya, Dr. Zaki ada nak tanya ke? Ya, saya. So terima kasih Dr. Aziz dan Dr. Aziza di atas penerangan. Sorry. Dengar ke? Okey dah. Okey, right. Okey, saya akan tutup. Okey, right. Dr. Aziza. So saya tertarik dengan
ethics tadi tu kan. Untuk pandangan Dr. Azizah lah, kita tahu semua pun hari ini student ke pensyarah ke semua terdedah dengan generative AI, right? So consequencesnya setakat hari inilah saya tak lagi dengar mana-mana ataupun saya tak tahu ke berapa peratus yang kita ataupun submission student tu in term of assignments and what not tu yang kita allow dia orang untuk guna AI. Oh, okey. Terima kasih Dr. Okey, terima kasih Dr. Zaki tadi. Sebenarnya berapa peratus penggunaan AI ni belum lagi ditetapkan oleh pihak HCA. Saya rasa tapi di peringkat fakulti kami ada tetapkan untuk FYP pelajar tidak lebih daripada 30%. Cumanya itu diletakkan oleh RP sendiri. Tapi dari peringkat UiTM, peringkat yang lebih besar, belum ada lagi berapa maksimum persen yang pelajar boleh guna AI tu. Saya rasa Dr. Zainuddin pun ada cakap semalam dan dia orang masih dalam perbincangan untuk tetapkan berapa, dan universiti lain pun saya tak pasti dah ada ke belum. Saya rasa masih belum ada. Sebenarnya macam ni, kalau kita tetapkan, kadang-kala bila AI ni dia terlampau pandai, dia nampak macam 100% AI. Tapi sebenarnya kalau kita tulis pun, kita mana akan tulis macam tu? Sama dah macam AI. Tu yang jadi 100% tu. Tapi sebenarnya bukanlah AI tu 100%. Dia membantu. Kalau saya bila saya menulis, saya bukanlah pandai sangat. Ayat saya taklah cantik. Tapi bila kita tulis draft dan kita minta AI buat, dia akan jadi cantik ayat tu. Jadi dia nampak macam ayat kita pandai lah nampak cantiknya ayat kan, pandainya tulis. Tapi kalau kita daripada scratch, kita minta AI buatkan daripada scratch, ada perkataan-perkataan yang AI guna adalah perkataan yang bukan biasanya kita guna. Itu sebenarnya kalau kita nak detect AI ni senang. Tapi bila kita dah sejak pandai, bila kita dah pandai sangat nak guna AI ni kan, jadi kita buat ayat kita sendiri, kita prompt, lepas tu kita minta dia tukar jadi sangat cantik. Jadi sekarang ni yang cantik tu AI ke saya punya? Kita tak dapat nak tentukan. Ya betul, saya setuju Dr. Azizah. Cumanya saya semacam terpanggil lah kan, macam bila saya tengok balik certain assignment submitted by students tu, dia orang ni macam yelah tak ada yang kita kata verification stage tu kan, yang macam memang 100%. Kita faham lah kadang-kadang some of the students will have good language and what not, right? Tapi somehow ada yang macam memang dia output tu kita faham, macam kita yang biasa tengok output AI ni, is a similar lah kita kata kan. Kalau yang macam tu kita rasa macam sometimes saya sangat kalau macam kita buat submission dekat publication macam tu, so kita ada macam macam kalau you pergi Q1 ke Q2, dia macam minta kan, macam ada yang memang straight tu memanglah 100% tak nak AI kan, tapi certain dia akan bagi tahu macam disclaimer kena bagi tahu apa yang you pakai, something yang macam tu kan. So yang tu lebih clear pada saya. Tapi itulah apa pandangan Dr. Azizah pula? Saya rasa bahagian HA ambil maklum benda ni, dan mungkin dia akan keluarkan garis panduan penggunaan AI ni dalam masa yang terdekat ni, mesti akan ada. Saya rasa kita bila ada garis panduan tu, dia akan bantu kita lah. Macam kita hantar ke jurnal kan, dia akan bagi tahu kalau kita guna AI apa mungkin kita kena letakkan prompt, ataupun kita kena tengok berapa banyak yang semua, adakah semua, tapi biasanya memang akan guna semua. Itulah. Jadi saya rasa saya tak pasti sebenarnya, sebab kalau bila universiti buat regulation, dia ada tim dia lah kan. Jadi
kita kena tunggu maklum-maklum tu daripada pihak HCA lah, dia akan bantu. Kami tak boleh nak bagi tahu berapa persen ke apa ke, ini semua ditetapkan oleh pihak HCA. Tapi kita cubalah, nanti kita akan minta Dr. Zainuddin, saya akan boleh bagi tahu Dr. Zainuddin untuk bantulah supaya benda ni ada guideline yang untuk membantu kita. Resah rasanya jadi pensyarah kalau macam tak belajar je student ni kan. AI yang baik tak bayar datang kelas kan. Macam itulah. Tak apa, kita cuba bantu, yang kita cuba akan maklumkan pada pihak CIDL lah lepas ni. Terima kasih. Baik. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Aziza. Mungkin saya boleh tambah sikit contohnya macam lately saya ada baca juga tentang macam AI checker ni kan. Sebabkan AI ni dia check sama ada content tu generated by AI ataupun tidak, atau adalah dengan dia buat some sort of similarity punya checking. So apa yang AI tu buat adalah AI tu generate some sort of content similar and then dia compare lah. So kalau comparison yang dihasilkan tu adalah lebih kurang sama dengan apa yang dia nak check tu adalah tinggi, ada kebarangkalian yang ianya adalah generated by AI lah. Tapi masalahnya adalah AI ni dia train data tu pun daripada manusia juga. So mungkin AI dia tak boleh generate content original tau. Maksudnya apa yang AI generate pun dia mimic daripada how human write sebenarnya. So there's no foolproof way that AI checker tu dia adalah tepat. Walaupun macam AI checker tu kata contohnya 100% kan, there's still dispute. Masih ada lagi dispute yang mana orang claim dia tak pakai AI pun tapi dia punya AI punya analysis dia tinggi. Kenapa? Because validation tu macam masih lagi sama-sama, and it actually is very challenging task lah to to actually use the AI checker tu as macam kita punya benchmark. Kita macam kalau 100% student ni mesti guna AI, tak mesti. Okay? So the only way that we can be sure is to check dengan student balik lah, iaitu mungkin guideline mesti ada some sort of presentation ke contohnya kan. The only way is that we have to check with the student. So selalunya kalau macam dalam thesis ke kan, kita ada pembentangan, kita boleh check dengan student. Maknanya kalau student tu walaupun thesis dia perfect kan, tapi tiba-tiba dia tak boleh nak jawab. So there's a high chance of all the content yang dia tulis dalam dia punya thesis tu adalah generated by AI lah. Yang itu confirm kita boleh tahu. Tapi if the student can explain the process kan, bila kita tanya Q&A, they can actually answer from what they have already write in the thesis, then I think there shouldn't be a problem. Okay. And yang keduanya adalah saya rasa kita tak boleh nak kita tak boleh nak halang pelajar daripada menggunakan AI. Contohnya kalau macam kita kata student tak boleh guna AI, tapi what is macam mana kita nak tahu? Sebab ada yang pandai kan, dia guna juga AI dan dia guna AI dengan cara yang betul. Okay, maknanya dia gunakan AI untuk cari maklumat yang betul, dia gunakan AI untuk belajar, dia gunakan AI untuk create some sort of idea. Mungkin dia start contohnya kan, dia nak AI tu start off dia punya idea, dia nak cepat kan, dia tak nak terlalu lama stuck on some ideas or concept yang dia tak boleh nak fulfill contohnya kan. So they use AI in order to escape from start daripada dia punya konsep tu lah kan. So dia gunakan AI, which is good. Okay, so kalau ikut pandangan saya, kita perlu allow, we allow them to use, tapi kita kena ajar student how to use AI the right way. Bukannya macam
suruh dia AI generate and then copy paste. No, that is not the right way. Okay, but AI is a tool. For me, AI is a tool, and dia ada dua lah. Tools ni dia you can use the tool to make life easier, kan? To make your job more efficient. Tapi kalau you salah guna tool tu, at the end of the day nanti dia akan berbalik kepada kita jugalah. Kan? Contohnya macam api ataupun pisau contohnya, kan? Kalau kita gunakan api dan pisau tu untuk guna dengan cara yang betul, dan dia bagi kita manfaat. Tapi kalau kita gunakan cara yang salah, dia akan mencederakan kita dan sebagainya. Sama juga macam AI. So kita perlu bagi kesedaran, kita perlu bagi ruang untuk pelajar kita gunakan AI sebab kita tak boleh halang dia orang. Kita tak tahu kalau kita cakap tak boleh, tapi dia orang mungkin at their end they are still using it. And kita tak boleh nak tuduh dia orang, kan. Even yang plagiarism yang AI checker tu is not really accurate lah. And there's still a possibility if the AI checker tu tinggi nilainya, people can have a dispute. Dia boleh bagi bukti dan sebagainya yang menunjukkan yang dia tak gunakan AI kalau dia buat kerja yang betul lah. Okay, so saya rasa itulah maklum balas ataupun komen yang saya boleh bagi daripada apa yang Dr. Azliza dah explain tadi tu. Okay, selain ada lagi orang lain nak tanya soalan ke? Okey, kalau tak ada, saya rasa tu je. Okey, terima kasih. Ini kontak saya. Okey, Razi. Saya harap untuk semua peserta pada hari ini jangan lupa untuk isikan makluman balon balas daripada QR link, QR code yang tadi tu Dr. Azliza ada kongsikan. Dengan boleh akses juga melalui message. Okay, kita ada sediakan pautan link kepada maklum balas dan juga kehadiran, ada dua. Okay, alright, so saya rasa itu je lah untuk hari ini. Sebelum saya habiskan sesi pada hari ini, boleh tak kita ambil screenshot sikit peserta yang hadir pada hari ini. Okay, sekejap saya cuba screenshot. Okey, kita ambil gambar screen. Okey. Macam ni nak buat banyak-banyak? Ada cara tak? Dia nampak sikit. Kalau sekejap Dr. Azliza buat kan. Okay, yang boleh buka kamera, meminta buka kamera lah. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.